Okey, selamat datang. Okey, nak tunjuk tutorial sikit macam mana nak sip minyak bagi 4-way. Okey, korang nampak tak ni? Fuel economy average berapa? Okey. Ini aku belum start. Okey, ni semalam aku masuk minyak full di stesen minyak Petronas Seriap tau. Seriap. Sepatutnya biasa aku balik ke Kelantan ni minyak akan sampai ke Takok separuh. Tapi ada lagi Sebab apa? Sebab aku kawal benda lah ni. Ni aku kawal benda ni. Okey. Aku tak biar dia sampai ke 30 liter per 100 km. Main bawah 15 je. Okey, ni average aku main semalam, nampak? 9.2 liter. Okey. Yang seterusnya yang orang tak faham yang orang tak faham tentang kereta ni, bila dia orang biar kereta on berjam-jam, konon-konon nak tidur dalam kereta. Kau nampak tak kat sini? Sebenarnya minyak engkau tengah makan 30 liter. 30 liter untuk 100 km. Sebab tu masa jam minyak makan kuat. Ramai tak perasan benda lah ni. Okay, kita tengok bila aku tekan minyak, baru dia akan main benda lah ni. Okay, tengok bila kau tekan minyak, sebab kita nak terus and then bila nampak minyak ini masih lagi kita pijak tau. Masih lagi kita pijak minyak ada motor depan. Sekejap. Okay, ni aku tekan minyak. Lepas minyak, nampak. So bila kita daripada jalan Greek siapa yang lalu jalan Greek, masa kau naik bukit, kau tekan sikit je, jangan tekan nak kuat-kuat. Jangan nak racing, jangan terprovokasi dengan orang lain jangan. Relax je, kau buat relax je. Jadi aku rasa sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, sekarang ni aku cuba nak bagi solusi kat korang. Sekejap. Okey, aku dah kat jalan tegak sekarang Okey, aku tekan minyak. Okey, bila kita naik bukit, kita tekan Bila kita turun bukit, kau lepas dia minyak kau tu. Kan bila kita naik Bukit Greek, kita tekan minyak. Bila kita turun Bukit Greek kan, banyak kita turun, kita lepas je minyak. Lepas je. Kau layan je. Lepas tu kau nak masuk balik, kau tekan sikit. Aku target tekan tu je. Tekan sikit, and then makin tekan sikit-sikit. Okay. Normally kereta kau ni dia akan, walaupun kau tekan tekan tu je, dia akan terus laju. Okay, Assalamualaikum. Banyak orang tak tahu benda ni. Okay, contoh katakanlah aku penat aku pun bagi signal lah tepi. Okay, aku bagi signal tepi. Aku nak berhenti rehat lah. Konon-kononnya penat lah jalan jauh penat siap. Okay, jap. Okay, ni minyak Okay, aku pun berhenti. Nah, kau tengok. Kau nampak? Okay. Lepas tu aku pun duduk lah kat dalam tidur. Penat, perjalanan penat. Aduh, penat lah. Rehat dululah. Kau nampak tak minyak kau makan macam mana? Nampak? So sebaiknya yang sebetulnya yang kau kena buat ialah kau kena tutup enjin kereta kau. Barulah kau dapat safe tu. Ramai orang dia tahu benda ni, skill ni. Tapi kalau korang nak tahu lebih 60% tak tahu benda ni. Terutama orang perempuan lah. Okay, kita nak teruskan perjalanan. Okay, tengok sekejap ada motor. Kau bayangkan semalam daripada Perlis ke Kelantan, banyak ni je, tak sampai separuh pun minyak. Ini diesel tuan-tuan. Okey, kita mula jalan. Aku tekan minyak. Okey, dia still lagi 30 sebab kita bau rem. Nampak?
Okey, steady je, relax je. Ini wahai kaum-kaum hawa yang tak reti tu. Kan? Bukan tak reti macam mana, sebab mungkin tak perasan benda lah ni Kalau kau nak senang, kau cari option ni. Ada kat semua kereta ada benda ni. Yang average minyak ni, consumption ni. Okey. Okey, katakan kau cari laju dulu lah. Cari laju dulu. Alhamdulillah. Okey, kau turun bukit, kau layan je. Nampak? Minyak macam tak guna langsung. Nampak? Okey. Tekan sikit lagi. Dah selekor. Nampak? Okey. Okey, sekarang kita turun bukit. Lepas minyak. Kalau daripada utara tu sebenarnya kan, daripada KL sekalipun, kau lalu Cameron ke Simpang Pulai ke, yang daripada utara, banyak peluang sebenarnya untuk engkau save minyak. Tak kira lah apa kereta pun, kereta petrol pun boleh bang. Ramai orang tak sedar benda ni. Yang paling worst yang ramai orang tak tahu ialah bila mana engkau nak berhenti rehat. Kan? Kau tengok kereta aku masih lagi berjalan, bukan berhenti pun. Jalan ni. Ni nak turun bukit Okey, aku layan je. Main brake je. Okey, aku tekan sikit. Jangan nak racing-racing kan. Aku dulu pun kalau minyak tak mahal, aku main tekan je. Memang minyak separuh lah. Daripada Perlis datang ke Kelantan ni memang confirm separuh. Minyak pergi balik Kelantan separuh Okey. Lagi sekali aku ulang lagi sekali. Okey, kita penat lah. Kita dah berjalan jauh kan. Dah penat lah. Dah sampai kat Puncak Titiwangsa lah kan. Titiwangsa tu kan sejuk kan. Korang boleh je tutup aircon sebenarnya. Okey lah, nak rehat lah. Okey B, jangan tutup kereta. Air panas lah. Okey. Air panas lah sayang. Jangan tutup kereta lah. Kau nampak minyak kau macam mana? Kau pun duduk lah kat situ kan. Tidur sekejap. Lebih kurang 1 jam ke 2 jam. Kau tengok. Minyak engkau sebenarnya tengah makan 30 liter untuk 100 km. Inilah benda paling worst sekali sebenarnya kalau kau nak tahu. Paling worst ni. So sebaiknya bila korang nak rehat, terutama di Puncak Titiwangsa ke kat mana ke kan, tutup kereta. Okey. Tutup kereta korang. Okey, tutup kereta. Dah. Kan settle. Buka tingkap. Itu guna tingkap bang. Buka semua tingkap. Biar angin masuk. Lepas tu kau nak tidur, kau tidur lah. Okey, sekarang ni aku tengok banyak video orang merongok pasal minyak banyak, tapi tak ada orang yang bagi solution macam mana. Kita nak, orang kata apa, kita nak turunkan harga minyak. Kita tak berkuasa untuk turunkan harga minyak. Jadi kita sebenarnya as Malaysian people, kita kena cari jalan ataupun tunjuk jalan bagaimana untuk save, bagaimana untuk melakukan penjimatan. Bukan kita mengadu domba sana sini, minyak itulah, PMX itulah, inilah, Najib lah, apa bagai sampai Ketua Mahathir, Ungut. Tak perlu pun, benda ni global. Benda ni global. Dan sekarang ni kita individu, kita yang merasa benda ni. Kita yang merasa benda ni, kita individu Okey, kau tengok masa dalam keadaan macam ni. Kita kat simpang sekarang. Okey, tengok minyak macam ni. Dia main minyak main minyak main, nampak? Okey, buka aircon lah. Okey, ada yang kata tengok, bila kau stop, tengok, di sinilah minyak engkau tu sia-sia. Itu yang banyak lekat di jam-jam inilah punca dia.